Hey, what's up guys? Okay, raya nak dekat dah, so korang boleh siap-siap. Ini resepi rendang untuk 1 ekor ayam. Jangan tukar resepi Yang ni untuk 1 ekor ayam. Kita buat sekali dengan nasi impit. So ambil 4 biji bawang merah, 4 batang serai, 4 ulas bawang putih, halia sebesar ibu jari, lengkuas sebesar ibu jari dengan seketul kecil kunyit hidup. Korang blend sekali dengan air. Lepas tu kita tumis dalam minyak yang panas. Lah tak panas minyak ni, tunggu dia panas dulu. Masukkan 2-3 sudu cili kisar. Nak pedas lebihkan lagi lah. Tumis sampai dia pecah minyak, baru masukkan 1 ekor ayam, and then letak 2 kotak kecil santan, 4 helai daun limau purut dengan 1 helai besar daun kunyit tu. Lepas tu masak sampailah ayam kita empuk. Okay, next korang lari pergi supermarket dan cari ketupat mini Nona. Yang ni nasi impit yang kita guna every year sebab senang. Korang rebus dia dah siap nasi impit di pagi Syawal tu. Dan kita guna juga lemang asli Nona. Yang ni pun datang sekali dengan santan, serbuk santan lah. So senang, rebus sekali and siap. And dua-dua lemang dengan ketupat tu, dua-dua ada food grade packaging, so dia selamat untuk dimasak lah. Okay, so bila kita punya rendang tu dah empuk, masukkan 2 sudu krisik, 1 ketul kecil gula Melaka, lepas tu letakkan pis asam jawa, lepas tu korang letakkan garam dengan sebut perasa semua lah. Okay, garam ni kena careful dek, aku jangan letak banyak terus, nanti rendang tu masin di pagi Syawal lah, risau. Okay, final touch, masukkan lagi hirisan daun kunyit bila rendang tu dah ready untuk kita hidang nanti. Okay, so nasi impit pun dah masak macam bantal, comel, empuk nampak. Lemang pun dah siap. Lepas tu korang bagi dia cool down, jangan terus potong, tak cantik. Bagi dia cool down dulu, dah padat baru kita potong. Lemang pun sama, bila slice macam ni nampak nyot-nyot lagi tekstur dia, and sedia untuk dihidang. Okay, resipi ni dah perfect untuk 1 ekor ayam. Jangan tukar, jangan buat separuh ekor, 2 ekor, jangan letak ikan, 1 ekor saja. And boleh try, sangat mudah untuk dibuat hari raya nanti. Rasa macam rendang mak-mak masak time raya tu. Okay, and perfect kalau makan dengan nasi impit ataupun lemang yang Nona ni. So jangan lupa try, and selamat hari raya.